Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesihatan yang baik. Kita diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah untuk kita meringankan kaki untuk datang ke surau ini. Masjid pun nampak dah makin tersergah dah. Tak sampai nak pergi. Kita diberi hidayah oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk solat subuh berjemaah dan kita meluangkan sedikit masa untuk kuliah subuh pada pagi ini. Kita masih lagi di dalam bab faraid lah. Sebenarnya kalaulah kita habis faraid, saya akan sambung tentang hibah ke wasiat. Macam tu lah. Saya bukan mengajar faraid saja. Saya takut jadi boring dah berapa tahun dah ni faraid je. Tapi kita kena habiskan lah juga kan. At least faham secara konsepnya, maknanya pernah belajar faraid, pernah lalu sepintas lalu, walaupun tak boleh nak mengira tapi at least duduk dekat surau ni pergi kuliah subuh, at least pernah terdengar, pernah belajar tentang perkara-perkara asas di dalam faraid. So hari ni kita akan masuk satu tajuk, nama dia Rod. Alif, Lam, Ra, Dal. Sebab kita Rumi ya, zaman generasi Rumi. Dia punya Jawi dia ataupun Arab dia Alif, Lam, Ra, Dal. Ar-Rod. Kita panggil Rod lah. Rod ini bermaksud mengembalikan baki harta pusaka kepada waris fardu. Dia tak payah nak pergi akademik susah-susah sangat, kita bagi yang mudah faham saja. Dia contohnya ialah si mati ni, selalunya rod ni kadang-kadang berlaku apabila dalam kes mu'alaf dan sebagainya sebab dia tak cukup waris. Si mati contohnya dia meninggalkan seorang isteri dan meninggalkan seorang anak perempuan. Itu je waris yang dia ada. Ini contohlah, salah satu contoh. Dia ada isteri dan dia ada seorang anak perempuan. Mak ayah dia mati dulu ataupun mak ayah dia bukan beragama Islam ke. Dulu kita dah belajar, kalaulah waris tu bukan beragama Islam, dia tidak boleh mewarisi harta orang Islam, atau orang Islam yang mati ni. Katakanlah dia ni mu'alaf lah, maknanya keluarga dia yang lain semua bukan Islam. Dia kahwin dengan seorang isteri itu Islam lah. Kemudian dia ada seorang anak perempuan. So itu saja waris dia. So kalau dekat kita di Malaysia ni, baki tu kita bagi dekat Baitul Mal. Mudahlah faham Baitul Mal. Tetapi bukan semua negara ataupun bukan semua tempat ada Baitul Mal. Kan? Katakanlah si mati ni dialah saudara se-Islam kita yang tinggal di Itali. Tinggal di Itali kan. Sekarang Itali naik nama kan sebab flotilla kan. Flotilla. Global Sumut Flotilla. Flotilla tu bahasa Itali sebenarnya. Flotilla itu bermaksud konvoi kapal-kapal kecil. Armada kapal-kapal kecil. Kapal kecil bukan kapal besar, bukannya cruise tu. Kapal kecil je, bergoyang 24 jam kapal, tak pernah duduk diam. Memang mabuk laut. So flotilla kan. Katakanlah saudara kita yang tidak ada Baitul Mal lah, di negara yang tidak ada Baitul Mal. Yang paling dekatnya
selatan Thailand contohnya. Ramai saudara Muslim kita di selatan Thailand. Dan selatan Thailand tu tiada Baitul Mal. Sebab Thailand tu walaupun dia ada majlis agama Islam Patani ke, majlis agama Islam Naratiwat, Songkla. Saya tak apa tahu juga sebenarnya. Bahaya juga tahu tu. So, dia tak ada Baitul Mal, itu tidak dikira Baitul Mal majlis agama Islam dia orang tu. Sebab negara itu sendiri pun bukan negara Islam lah. Begitu juga di minoriti umat Islam lah. Maknanya di Australia ke, di UK dan sebagainya lah. So macam mana kita nak bahagikan harta pusaka dia dalam keadaan tidak ada Baitul Mal, yang mana waris yang ada ialah isteri dan anak perempuan. So ada berbaki. So dekat situlah dia ada satu konsep di dalam faraid, dia nama rod. Kita mengembalikan baki harta pusaka itu kepada waris fardu. Itu maksud dia. Global sumuk flotilla kan. Sumuk tu daripada bahasa Arab. Sumuk tu bermaksud bertahan, kekal bertahan, tidak berganjak, sabar. Sumuk kan, berpegang teguh. Global tu global lah, semua kita tahu kan, mendunia kan. Bukan lokal, dunia. So dia adalah suatu konvoi kapal-kapal kecil yang kekal bertahan, tidak akan berganjak. Ketabahan, kesabaran dia secara mendunia, bukan Nusantara sahaja, menuju destinasi. Dan kita mendoakan semoga diberi kemudahan dan diberi kekuatan lah. Sebab sebut Itali tadi tu. So di dalam isu rod ni, faraid ni, dia ada khilaf pendapat. Memang ada khilaf pendapat di antara dua mazhab yang besar lah saya sebut tu. Mazhab kita mengamalkan mazhab Syafi'i, dan satu lagi mazhab Hanafi. So rod ni tidak diamalkan di Malaysia. Tidak diamalkan di Malaysia sebab kita ada Baitul Mal. Kawan kata, buat apalah Tarmizi dulu mengajar rod kat surah Al-Ansari, pening pada jemaah Al-Ansari. Bukan dia suruh pening. Walaupun tidak diamalkan di Malaysia, tapi kita kena tahu juga. Ya, kita kena tahulah sekurang-kurangnya. Kadang-kadang orang skip tajuk ni sebab dia kata tak ada di Malaysia, tak payah belajar lah. Tak apa belajar kelas subuh, bukannya ada exam geng-geng kita. Kalau student dia malah belajar, dia kata tak payah masuk exam lah, benda tak ada berlaku pun. Bukan masalah exam, masalah benda tu ada dalam kitab faraid. So kita belajar juga, kurang-kurangnya belajar pagi ni je kan. So rod memang tidak diamalkan di Malaysia sebab kita ada Baitul Mal. Tetapi ada beberapa kes yang peguam syar'i kreatif. Dia cuba menghujahkan supaya rod tu diamalkan di mahkamah syariah untuk klien dia. Kreatif juga kadang-kadang peguam syar'i ni kan. Sebab sebenarnya isu ni pun berlaku khilaf lagi sebenarnya di kalangan ulama-ulama faraid kita. Sebab definisi Baitul Mal itu sendiri pun sudah menjadi suatu persoalan akademik. Sebab Baitul Mal yang dimaksudkan di dalam kitab faraid ialah Baitul Mal perbendaharaan negara. Baitul Mal zaman dulu, zaman khalifah apa semua, Baitul Mal itulah yang membayar ataupun yang menaungi askar, doktor, cikgu apa semua. Tapi Baitul Mal kita bukan yang bayar gaji cikgu, yang bayar gaji askar. Perbendaharaan negara lah, MOF ke apa ke. Jadi Baitul Mal yang wujud di negara kita sekarang ni, dia dah jadi kecil. Begitu jugalah di beberapa negara Islam di Timur Tengah yang ada juga Baitul Mal dia tu. Pun beberapa ulama mazhab Syafi'i tu dia kata Baitul Mal ni tidak menepati Baitul Mal yang dibahas dalam kitab faraid. Pun dia kata walaupun kita mazhab Syafi'i, kita tidak bagi pada Baitul Mal kerana Baitul Mal kita bukan Baitul Mal yang sebenar. Dia pun mengamalkan rod. Itu di Timur Tengah yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Pun sedikit lari ataupun maknanya kerajaan di negara dia decide
untuk berpaling kepada mazhab Hanafi menggunakan rod. Sebab tu kawan-kawan kita yang belajar dekat Timur Tengah, dia akan belajar Quran rod ni secara lebih agresif lah. Sebab walaupun dia kata negara tempat aku belajar, Jordan ke Azhar ke apa semua, memanglah mazhab Syafi'i, tetapi pun pergi kepada rod. Sebab dia kata Baitul Mal dekat negara dia tu bukan Baitul Mal sebagaimana maksud sebenar Baitul Mal. Baitul Mal yang zaman Khalifah dulu ialah perbendaharaan negara. Baitul Mal kita bukan perbendaharaan negara. So, tak payah bagi kat Baitul Mal lah. Kita kira secara rod. Itu. Tapi isu ni di Malaysia dia jadi sensitif lah. Sebab bukan dia jadi sensitif. Jadi seolah-olah kita membelakangkan Baitul Mal pula. Lagi-lagi lah saya tak boleh sebab saya pun AJK Baitul Mal. Saya AJK Baitul Mal. Saya AJK Baitul Mal Maiz Selangor. Kalau saya kritik Baitul Mal lagi tak kena sebab saya duduk dalam Baitul Mal. So walaupun kecilnya Baitul Mal itu, kita punya stand ialah kita masih lagi berpegang kepada Baitul Mal yang ada. Walaupun kecil sebab kita panggil perundangan kita, sejarah kita dan sebagainya menjadikan dia tu kecil. Jadi kalaulah kita tidak mengamalkan memberi harta pusaka kepada Baitul Mal, makin kecil lah Baitul Mal tu. Jadi kita nak meraksasakan Baitul Mal, kita nak memperkasakan Baitul Mal. So dekat Malaysia ni boleh dikatakan oleh amri kita, kerajaan kita berpegang lagi kepada mazhab Syafi'i, yang mana bila ada baki dan tidak ada waris, tidak ada waris yang sobah yang menghabiskan baki harta pusaka, maka kita beri kepada Baitul Mal. So itu dia punya itulah. So ini turutan dia. Kalau ke mazhab Syafi'i, pembahagian harta pusaka ni mula-mula kita kena bagi kepada waris fardu. Ini sama aja, semua tidak ada khilaf. Cara pengiraan apabila seseorang itu meninggal, maka pertamanya kita kena kira bahagian waris fardu. Bahagian waris fardu dalam contoh tadi ialah isteri dan anak perempuan. Dua-dua tu waris fardu. Sebab tak ada anak lelaki, dia tak jadi ansabah lah. Kalau ada anak lelaki, dia jadi ansabah bil ghairi. Ansabah tu menghabiskan baki. Waris fardu ini bermaksud mendapat hak faraid sebagaimana yang sudah difardukan. Difardukan tu bermaksud ditetapkan. Fardu tu bermaksud tetap. Kan, solat fardu tu solat yang sudah pun ditetapkan. Dia punya waktunya, dia punya rakaatnya. Waktu subuh 2 rakaat. Kalau rajin pun tak boleh sembahyang 3 rakaat, tak boleh sembahyang 4 rakaat. Tak boleh sebab dia sudah ditetapkan. Kalau rajin sembahyanglah sunat kan. Dia tak boleh kena nak tambah rakaat. Pagi ni rasa insaf sikit, mana boleh. Sebab dia sudah ditetapkan. Fardu tu bermaksud ditetapkan. So waris fardu ni waris yang sudah ditetapkan, kaedah dia, pembahagian dia tu di dalam nas Al-Quran. Selalu yang saya sebut 6 tu lah. Kita hanya hafal 1/2 dan 2/3. Yang lain tu dia datang automatik. Sebab kita bahagi 2 kan. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu adalah kadar-kadar yang ditetapkan di dalam nas Al-Quran. So dia ada lagi lah yang benda ijtihad 1/3 daripada baki dan sebagainya lah. So mula-mula kita bagi faraid itu waris fardu. Itu sama aja. Mana-mana mazhab pun. Selepas habis kepada waris fardu tu ada berbaki harta tu kita bagi kepada waris ansabah. Waris ansabah ni yang mengambil segala baki. Kalaulah baki tu banyak, dia dapat banyak. Kalau baki tu sikit, dia dapat sikit. Kalau baki tu kosong, dia dapat kosong lah walaupun dia waris ansabah. Waris ansabah mendapat baki kosong. Dalam kes ni dia tidak ada waris ansabah. Sebab anak perempuan dia tu pun mendapat secara fardu iaitu 1/2. Isteri mendapat 1/8. Anak perempuan mendapat 1/2. Kita pergi pada contoh tadi lah. Contoh yang mula-mula saya cerita tadi. So isteri 1/8, anak perempuan 1/2. 1/2 tu kita jadikan per 8 juga. Dia panggil 8 tu asal masalah. So 1/2 tu sama dengan 4/8. Sebab kita isteri tadi kan 1/8. Jadi nak suruh mudah kira. Kita kira congak je ni. Kalau tidak saya nak conteng apa semua tu.
Tak 4 peringkat tu lah kot. So 1/2 tu sama dengan 4/8. Isteri 1/8, anak perempuan 4/8. Itu 1/2. Jadi 1 tambah 4 lah. Sebab pembawah dia dah jadi sama tu. 1 tambah 4 jadi 5. 5/8. So baki lagi 3/8. Tu kita panggil bila bahagi harta pusaka ada baki. Ada lebih 3/8. So 3/8 tu nak bagi kat siapa? Itu isu dia. Sebab waris fardu settle, waris yang sobah tak ada. Tak ada yang nak ambil baki. Sebab dia tidak ada waris yang mengambil baki. Waris yang mengambil baki ni contohnya anak lelaki, bapa. Tak ada anak lelaki, tak ada bapa. Tak ada adik-beradik lelaki. Tak ada adik-beradik lelaki lah sebab dia kan mu'alaf. Adik-beradik lelaki dia tak masuk Islam kan. Contohnya kan. So memang tak ada semua. Baitul Mal pun tak ada. Baitul Mal pun tak ada di negara dia. Apa tu kena belajar rod juga. Sebab inilah kita guna kaedah rod. So kalau ikutkan imam ataupun mazhab Syafi'i, baki tu 3/8 tadi kita bagi dekat Baitul Mal. Kalau tak ada Baitul Mal barulah dia kira secara rod. Kemudian barulah tak boleh nak rod juga. Tapi ni tak ada berlaku lah. Kok rod ni boleh lah berlaku. Barulah zawi arham. Tapi dalam Hanafi, lepas waris yang sobah ni, dia terus saja rod. Rod mendahului Baitul Mal. Kalau tak boleh rod, barulah dia pergi zawi arham. Kemudian barulah Baitul Mal. So isu dia ni antara rod dengan Baitul Mal tu memang dia ada beza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. So hari ni kita nak belajar rod. Sebab kita nak meraihkan sahabat-sahabat kita, waris-waris yang beragama Islam di negara yang tidak ada Baitul Mal ataupun di negara yang tidak mengamalkan pemberian kepada Baitul Mal. So dia panggil satu kaedah, kita guna kaedah secara rod. Dalam keadaan tu 3 tu kita rod. Rod tu bermaksud kita mengembalikan kepada waris fardu. So 3/8 tu kita kembalikan pula kepada isteri. Kita kembalikan kepada isteri. Dan kita tidak kembali kepada isteri. Kita kembali kepada anak perempuan. Kita tidak kembalikan kepada pasangan. Sebab dalam rod ni kita tidak boleh beri kepada pasangan. Ini khilaf. Kita tidak boleh bagi kepada pasangan kerana pasangan itu dia bukan kerabat. Pasangan itu dia menerima harta pusaka kerana sebab perkahwinan. Bukan sebab hubungan darah. Kan? Kita belajar dulu sebab-sebab mewarisinya ialah seseorang itu dia mempunyai hubungan kerabat, hubungan darah daging dengan si mati. Anak, cucu, ibu, bapa, adik-beradik kan. Itu dia mempunyai hubungan darah kita panggil, hubungan kekeluargaan, hubungan darah daging. Satu lagi yang boleh menjadi sebab untuk mewarisi ialah kerana hubungan perkahwinan. Tetapi hubungan perkahwinan ni dia tidak kekal. Kalaulah berlaku perceraian, maka putuslah. Bila putus, habis indah untuk talak rejim dan sebagainya. Jadi tak dapatlah harta pusaka. Tetapi yang hubungan darah daging ni dia kekal. Walaupun seorang itu sudah pun bercerai, kemudian anak dia tu dijaga oleh bekas isteri dia. Still anak tu anak dia. Ini pun banyak kes yang kadang-kadang putus hubungan. Dia berkahwin, ada anak, kemudian kahwin dua. Kahwin dua, marahlah isteri yang pertama. Isteri pertama marah, bergaduh, dia bercerai dengan isteri pertama. Dengan isteri pertama ada anak. Ini contoh kes lah. Tak ada kaitan dengan surau ni. Lepas tu, isteri kedua pun ada anak. Lepas tu dia accident. Accident tak boleh nak cari makan lah. Isteri kedua pun minta cerai juga. Cerai juga dengan isteri kedua. Isteri pertama dah lah bercerai sebab dia dah memang tak ngam kan. Isteri kedua cerai juga.
Sebelah sekali duduk minta sedekah, dapatlah dipungut oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, dibawa ke rumah kebajikan masyarakat, rumah orang tua, dan duduk minta sedekah. Dah ada apa, dah ada keluarga dah semua, dah reject dia. Kan? Ini contoh lah, tapi berlaku sebenarnya contoh ni. Tapi semua anak-anak dia tu anak-anak dia. Isteri sahaja, dia tidak ada isteri. Sebab dia bercerai dengan kedua-dua isteri dia, tetapi dia ada anak. Dan anak tu kekal. Anak tu kekal sebagai anak dia. Walaupun dia pun tak tahu dah anak dia tu duduk kat mana. Sebab ialah dipisahkan dengan anak-anak dia. So dia sebatang kara tu yang jadi minta sedekah tu. Minta sedekah tu sebab dia pun dah tempang dah accident kan. Nak berjalan pun. So apabila cuma dalam kes tu yang meninggal anak dia. Anak dia daripada isteri yang pertama tu meninggal. Saya kata, ayah dia ada ke? Entah ayah dia ada ke tak ada. Entah katanya. Ayah dia lah ada, ayah dia dapatlah harta pusaka sebab ayah dia ni ayah. Payah nak cerita, nak korek rahsia tu lah sekali memang ada ayah dia duduk di rumah kebajikan orang tua kan. Tapi kena carilah ayah dia dapatlah harta pusaka sebagai seorang ayah. Tak kira lah ayah tu dia tidak menafkahkan anak dia pun tak ada kasih sayang, mati dah si kakak tu. Tapi dia ada adik-adik dia. Saya kata kena cari jugalah sebab ayah tu berhak kalau dia hidup. Pergilah cari menangis-nangis lah. Tapi dia dapat lah. Itu dia dapat. Maknanya saya nak cerita hubungan di antara anak dengan bapa tak pernah putus. Itu anak yang meninggal, bapa masih lagi hidup. Tak putus, saya dapat juga dia. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah untuk dia tu berjumpa juga dengan anak-anak dia kan. Anak-anak dia kahwin tu dia ambil lah wali hakim dan sebagainya, dia tak jumpa ayah. Walhal ayah ada. Tapi itulah dia pun menjadi pengajaran kepada diri dia atas perkara-perkara. Semua orang ada ujian hidup masing-masing lah. Cuma nak ceritanya pusaka ni dia tak putus. Hubungan anak dengan ayah tadi tak putus. So bila nasib baik menantu tu bagus. Jadi menantu tu kata tak apalah kita carilah ayah. Dah lah ayah ada. Dulu dia kahwin pun dia ambil je wali hakim. Dah payah sangat nak cari ayah kan. Kan daripada duduk ngorak-ngorak kan jadi terlanjur ke apa. Mudah-mudahan minta je lah wali hakim. Kahwin melalui wali hakim kan. Dia pun malah yang nak tanya isteri dia kan. Ayah duduk kat mana apa semua. Benda tu jadi sensitif. Tapi dah mati isteri dia. Kita kena carilah ayah. Dah ayah ada lah ayah. Ada ke tak ada kita cari dulu kan. Kita cari dulu sebab benda tu mak boleh cerita lah sebenarnya. Mak boleh cerita. Kenapa dia bercerai tu pun madu dia kat mana apa semua. Benda boleh siasat lagi lah. Siasat punya siasat. Begitulah yang berlaku. So saya nak ceritanya benda tu tak putus. Hubungan kekeluargaan tu tak putus. Yang putusnya ialah yang suami isteri tadi dia boleh putus. Sebab dia adalah hubungan perkahwinan. Maka di dalam rod ni, kita nak cerita rod sebenarnya. Rod ni dia tidak kembali kepada suami dan isteri. Macam tu. Harta yang baki tadi, contoh dalam kes tadi 3/8. 3/8 tu tidak boleh dikembalikan kepada suami ataupun isteri. Itu ulama sebut. Sebab dia tidak ada hubungan kerabat. Dia tidak ada hubungan darah daging. Sebab benda tu kan benda baki. Isteri dah dapat dah 1/8. Anak dah dapat 4/8. 3/8 tu dikembalikan. Dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada waris fardu tetapi bukan suami isteri. Macam tu dia punya cara dia. So dia tidak boleh dikembalikan kepada pasangan kerana tidak boleh rod kepada pasangan. Kecuali memang tidak ada dah waris fardu lain. Dia hanya mati meninggalkan isteri seorang. Itu tak ada arah lah. Tak ada arah. Maka 7/8 tu pergi kepada isteri lah yang saya fahamnya. Tapi dalam kes tadi, dia tidak pergi kepada isteri. 3/8 itu dikembalikan kepada anak perempuan. Maka anak perempuan mendapat 4/8 secara fardu dan 3/8 secara rod. Sebab tu kalau mengaji kitab, dia tulis itu, anak perempuan mendapat 7/8 fardhan waraddan. Pendek dia sebut fardhan waraddan. Lepas tu kalau kita tak dobek kitab tu memang kita tak faham fardhan tu mana, raddan ke mana.
Fardhan tu dia dapat secara fardu dia 4/8 dan roddan secara dikembalikan kepada dia 3/8. 1/8 dapat ke isteri, cukuplah 8/8 bersama dengan 1 habis pembahagian. Itulah yang ditimbulnya satu kaedah di dalam ilmu faraid, dia panggil kaedah rod. Baki itu dikembalikan kepada waris fardu tetapi bukan suami isteri. Itu bukan tiada, itu bukan. So dalam kes rod ni dia kena ada waris fardu, memang ada lah waris fardu. Tiada waris yang sobah, tiada waris yang mengambil baki. Dan masih lagi ada baki harta, dia bukan tiada tu, bukan kepada suami isteri. Yang mana tiada rod kepada suami atau isteri lah. So, ini waris-waris yang mendapat rod, waris-waris yang tidak mendapat rod. Sebab dia adalah sababiyah. Sababiyah kepada dia panggil kerana hubungan perkahwinan. So ini contohnya dia ada seorang anak perempuan sahaja. So kalau ada seorang sahaja anak perempuan ni dia dapat 1/2. Dia tidak menghabiskan baki. Ini beberapa contoh lah. Maka baki lagi 1/2. So 1/2 kalau ada baitul mal, dapatkan baitul mal. Tetapi mengikut kaedah ni, semua dapatkan anak perempuan 1/2 mendapat secara fardu, 1/2 mendapat secara faraddan. Macam tu. Kalau ikut rod ni tak jadi dah nak hibah. Sebab tak perlu nak buat hibah, dah dapatkan anak perempuan seorang juga. Dia ada seorang anak perempuan. So dia sekarang ni kadang-kadang orang buat hibah tu sebab dia nak mengelakkan daripada dapat kepada baitul mal lah. Bukan dia nak mengelakkan daripada faraid, dia nak merancang lah. Dia nak merancang harta dia supaya harta dia tu maknanya berkisar kepada keluarga dia sahaja. Dia boleh rancang, tak ada masalah. So, selalunya orang yang ada anak perempuan seorang ni kadang-kadang dia buat hibah je lah. Hibahkan terus ke anak perempuan tu biar anak perempuan tu dapat. Kalau tidak, dia akan ada berbaki. Dan kalau berbaki tu tak ada pula waris-waris yang lain, bukan benda tu salah. Faraid adalah faraid lah. Tapi dia rancang kerana maslahah keluarga. Maka dapatlah. Kalau dia bagi ke anak perempuan dapat semualah. Sebab kalau dia hibahkan masa hidup tu. Tetapi kalau kita guna kaedah rod, tak lari juga. Sebab dia kembali juga kepada waris fardu tersebut. So ada kelebihan juga secara rod ni sebenarnya. Cuma dalam kes mahkamah yang peguam syar'i tu bawa, dia menghujahkan waris fardu ni miskin. Dia kata bila waris fardu ni miskin, kalaulah sebahagian harta tu diberi kepada baitul mal, maka kesianlah dekat waris yang miskin ni. Dia hujah macam tu. Tapi memang hakim tak terima lah. Miskin kaya bukan masalah. Faraid ni hukum faraid lah. Kalau dah memang baitul mal lah. So rod itu ditolak. Dia sepatutnya kalau konsep saya jangan hujahkan sebagai miskin, hujahkan sebagai baitul mal yang ada sekarang, bukan baitul mal dalam kitab faraid. Barulah lain sikit hakim tengok lah. Tapi saya tak boleh nak cakap macam tu. Saya tak boleh handle lagi tu. Sebab saya panel kepada Maiz. Contoh. Tapi maknanya kalau nak buat percubaan pun, dia kena berhujah dengan tu lah. Tapi tak apalah. Bagus kat dia mencuba. Walaupun direkodkan sebagai permohonan itu gagal lah. Permohonan untuk memohon mahkamah syariah mengira faraid ini secara kiraan rod ditolak. Kerana kita masih lagi berpegang kepada mazhab Syafi'i bla 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 lah. Isu dia miskin tu akan dibantu oleh zakat dan sebagainya. Macam-macam lah hakim sebut. Tapi macam tu lah. So ini beberapa contoh rod lah. Kalaulah dia ada 5 anak perempuan,
kalaulah dia ada 5 anak perempuan, sepatutnya anak perempuan tu dapat 2/3. 2/3 tu berkongsi kepada 5 orang. Maka ada lebih lagi 1/3. 1/3 dapat kat Baitul Mal. Tapi kalau kira secara rod, 1/5 tu berkongsi sama anak perempuan. 5 tu berkongsi. Maknanya 1 tu berkongsi 5 terus. So dia jadi setiap orang dapat 1/5. Macam tu je kiraan dia. Senang. Sebab apa? Sebab dia kembalikan balik kepada waris yang ada. Iaitu waris fardu yang ada. Contohnya anak perempuan tadi. Saya tak nak bagi contoh ni banyak sangat sebenarnya. Sebab kita bukannya nak nak belajar kira-mira. Kan jadi lagi pening. Ini contoh yang saya cakap tadi lah. Maknanya dia ada seorang isteri dan dia ada seorang anak perempuan. So isteri 1/8 kecil. Isteri 1/8, anak perempuan 1/2. So asal masalah dia jadi 8, so 1 sebenarnya itu 4/8. Sebab ada 1/2 tu jadi 4/8. So baki dia tu jadi 3. 3 tu dia rod balik kepada anak perempuan sini. So anak perempuan dapat 7. Jadilah 7/8. So itulah rod, maknanya dikembalikan. Cuma alang-alang kita masuk rod ni, kita juga sebenarnya membincangkan tentang pewarisan oleh Baitul Mal. So yang kata kita tak ambil kiraan rod, kita mengambil kiraan memberikan baki kepada Baitul Mal pun dia ada dalil ni juga, sebab tu nama pun khilaf. So mazhab Syafi'i ini dia kata kerana ada beberapa dalil yang menunjukkan Baitul Mal itu boleh mewarisi sebagai wakil kepada muslimin dan muslimat. Ini pendapat Imam Syafi'i, bahkan pendapat Zaid bin Thabit dan pendapat Ibnu Abbas. Mereka ni kata macam ni, dia kata waris fardu ni, waris yang sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fardu, secara fix, fardu fix. Maknanya anak perempuan 1/2. Kenapa pandai-pandai nak tambah lagi dengan mana 4/8 lah anak perempuan 1/2. Pandai-pandai boleh nak tambah 3/8. Mana boleh? Sebab dia dah ada, bahagian dia ada lah. Bahagian dia tak payah nak menambah dah. Itu ulama kata. Sebab dia adalah fardu. Bila fardu tu maknanya sudah pun ditetapkan. So kita tak payah nak tambah. Itu dia punya hujah dia. So bila dia sudah ditetapkan, dia terimalah apa yang ditetapkan. Ditetapkan kat dia 1/2, ambil lah 1/2. So baki tu kita bagi dekat Baitul Mal. Kenapa? Kerana adanya dalil Baitul Mal ini mewakili seluruh muslimin dan muslimat. So bagilah kepada seluruh muslimin muslimat yang lain 3/8 tadi, macam tu. So dalil ni kalau kita nak bahas, memang sampai bila tak habis pun. Dan bukan peringkat kita nak bahas dalil ni. Cuma saya nak katanya semua ulama tu dia ada pegangan masing-masing lah. Dia bukannya dia bagi pendapat tu kerana nafsu, kerana dia berpegang pada hujah. Yang kata boleh tu sebab dia menafsirkan perkataan qarabah. Qarabah tu maknanya kaum kerabat dia ada hak juga. So 3/8 tu hak kaum kerabat. Kemudian yang tu kata betul lah kaum kerabat ada hak. Tapi hak Baitul Mal pun ada juga. Dan hak mana yang lebih mengatasi? Macam tu lah lebih kurang. Jadi Syafi'i kata Baitul Mal mengatasi hak kerabat. Hanafi kata hak kerabat mengatasi Baitul Mal. Sebab kerabat lebih dekat. Tapi muslimin muslimat berdekat juga sebenarnya. Sebab perlu dikembalikan kepada kerajaan. Kerajaan akan kembalikan juga kepada rakyat seluruhnya. Sebab Baitul Mal itu yang pada masa itulah Baitul Mal lah yang menguruskan semua benda perbendaharaan negara. So inilah dalil-dalil tentang bagaimana pemberian harta pusaka itu boleh diberi kepada Baitul Mal apabila berlakunya baki. Isu ni sebenarnya berkait dengan isu
kita kata apa, mu'allaf lah kebanyakannya. Isu-isu ni yang kita bincang hari ni, isu yang selalunya berkaitan dengan mu'allaf. Sebab kalau bukan mu'allaf ni, dia akan ada waris. Sebab kalaulah dia tidak ada anak lelaki tadi, dia akan pergi kepada adik-beradik dia dulu. Adik-beradik tak ada, dia akan pergi kepada anak saudara akan pergi kepada pak saudara pergi pula kepada kita kata apa, kepada sepupu lelaki daripada bapa saudara. Bapa saudara tu lelaki lah. Sebelah ayah. Dia akan pergi kepada dua pupu. Maknanya dia akan turun. Dan selalunya kalau yang bukan mu'allaf ni akan jumpa lah waris. Jarang sangat. Sebab dia punya sobah tu panjang. Sampai ke 23 waris kan. Yang kita bincang ini selalunya berkaitan dengan pewarisan si mati tu mu'allaf lah. Sebab bila dia yang peluk Islam, keluarga dia yang lain tidak peluk Islam, maka selalunya dia akan habislah pewarisan tu. Sebab dah tak ada waris dia tu tak ramai lah. Sebab yang lain tu ahli keluarga tapi bukan Islam lah. Walaupun dia tak bergaduh tapi bukan Islam. Tak boleh mewarisi. Ini saya sebut yang ni pula ni. Ada juga satu pendapat yang mengatakan mu'allaf yang meninggal dunia tu, baki harta dia diberi kepada orang yang mengislamkan dia. Tapi ini tak digunakan juga di Malaysia lah. Kerana nanti kan ramai pula yang berebut. Saya yang mengislamkan dia, saya yang mengislamkan dia, pening mahkamah nak bagi kat siapa? Mahkamah bagi kat Baitul Mal. Cuma ada satu pendapat yang saya jumpa, ulama kata maknanya orang yang mu'allaf tu, ini contoh, ini boleh berlaku sebenarnya, tapi bukan di negara kita lah. Contohnya, ya kalau di Itali kita pergi berdakwah di Itali, kita yang mengislamkan dia. Lepas dia Islam, dia pun kahwinlah dengan muslimat, dapatlah anak. So baki tu nak bagi kat siapa? Setengah ulama yang berpegang kepada Baitul Mal ni, tak ada Baitul Mal kat negara tersebut, maka dia kata baki tu diberi kepada orang yang mengislamkan mu'allaf tu tadi. Sebab dia jadi Islam ya sebab ustaz tu. Jadi ustaz tu dapat baki. Baitul Mal tak ada. Dan dia tak guna roh. Sebab dia berpegang kepada roh ni, maknanya dia berpegang kepada Baitul Mal. So siapa yang nak menggantikan Baitul Mal di tempat negara yang tidak ada Baitul Mal tu? Maka dia berpegang kepada pendapat yang mengatakan orang yang mengislamkan dia itulah yang mengambil baki. Memang betul kan sekali fikir, sebab kita pergi berdakwah di negara yang minoriti umat Islam. So pendakwah tu hebat. Dia yang memberi, yang menjadi asbab kepada hidayah orang tu. Asbab kepada hidayah, bukan senang nak dapat hidayah, tapi dia yang berjihad, berdakwah. So orang tu pun okeylah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tak ada baki. Harta dia ni tak ada waris nak diberi baki. So ada ulama kata yang mendakwah tu adalah berhak mendapat baki. Macam itulah. Sebab dia tak ada Baitul Mal kat situ. Dan sebenarnya kalau pergi tu kebanyakannya dia akan kata pergi rock lah maknanya. Tapi kalau tak boleh nak rock juga. So bagi saya okey juga sebenarnya, sebab sebagai kita panggil apa, menggalakkan dakwah itu sendiri. Bukannya ustaz tu nak duit. Orang yang dia dakwah tu dia pun tak tahu siapa nak masuk Islam. Takkanlah dia tahu ni orang kaya jom kita dakwah. Itu dia punya niat dengan Allah lah. Maknanya ada pendapat yang macam tu lah. Ada pendapat macam tu. Kalaulah satu lagi sebelum kita nak habis ni. Contoh yang berlaku tadi, yang ni negara kita tadi. Ini contohnya Ria ni saya cerita. Dia mu'allaf. Dia ada isteri seorang dan seorang anak perempuan. Apa yang kita buat, sebab dia akan bagi kepada Baitul Mal kan. Dia akan bagi kepada Baitul Mal. Apa yang kita buat selalunya, kita akan minta isteri itu pohon harta secarian. Ini keunikan di Malaysia. Sebab di negara Arab Timur Tengah dia tak ada harta secarian. So selalunya kita akan advise lah, kita akan nasihatkan supaya isteri ni dia pohon harta secarian terlebih dahulu. So dalam kes tu memanglah dia pohon harta secarian, ni kes yang real juga ni.
Dia India Muslim. India Muslim, dia berkahwin dengan perempuan Melayu lah. Perempuan Melayu dan dia seorang anak perempuan. So bila dia konsult saya kata, tadilah 3/8 tadi dapat kat Baitul Mal puan. Oh, tak puas hati lah dia. Kenapa pula dapat kat Baitul Mal? Kenapa pula dapat Baitul Mal? Ni kacau lah. Orang awam lah, tak datang kuliah subuh lah. Saya kata, memang macam tu sebab puan semua ada seorang, bukan puan, ada si mati ni, mana arwah ni, dia ada seorang je anak perempuan dan semua adik-beradik yang lain tak masuk Islam. Jadi memang sebab dia pun tak buat hibah apa semua, memang dapat ke anak perempuan 4/8, puan 1/8, 3/8 memang hak Baitul Mal. Oh, dia tak puas hati lah. Sebab dia kata yang mengislamkan suami dia bukannya Baitul Mal pun, mengislamkan suami dia perkim, dia kata. Baik 3/8 bagi kat perkim. Betul juga. Dia cikgu. Cikgu bahasa Inggeris puan. Dahlah dia banyak cakap Inggeris kadang-kadang. Dia kata bagi kat perkim lah, bukan bagi kat Baitul Mal. Kita dengar rasa betul juga perkim yang mengislamkan suami dia kan. Tapi hukum tu hukum lah, isu. Itulah itu menjadi tamparan kepada Baitul Mal supaya Baitul Mal pun kena banyak terlibat dalam dakwah kepada mu'alaf ni lah. Supaya memahamkan benda ni. Tapi tak apa, kita explain lama-lama dia faham lah. Cuma saya nak ceritanya kalau berlaku benda tu kat mana-mana di tempat kita ni, di Malaysia secara amnya, kita akan advise isteri tu untuk menuntut harta perceraian terlebih dahulu. So dia tuntutlah harta perceraian. So dia tuntut harta perceraian, dia namakan Baitul Mal tu sebagai defendant lah. Tapi Baitul Mal pun tak pergi defend sangat pun. Baitul Mal bukannya nak sangat harta pusaka tu sebab dia terima tu pun secara statutory kan. Secara undang-undangnya dia yang terima. So Baitul Mal pun pergilah. So sekadar untuk ambil proceeding dan sebagainya dan bagilah hak dia. So dia dapat 50% harta perceraian, maka 50% sahaja menjadi pusaka. 50% menjadi pusaka itulah yang diberi, kita kira tadi apa, dia pun 1/8 tu pun dia bagi dekat anak dia. 1/8 saya bagi kat anak perempuan saya lah. So jadi 5/8 dekat anak perempuan dia, 3/8 dekat Baitul Mal. So kalaulah rumah tu dalam 500,000, yang jadi pusaka 250,000. Bukan 500,000 jadi pusaka. Sebab dia dah dapat 250,000 sebagai harta perceraian. So 250,000 tu anak perempuan dia dapat pula 5/8. 3/8 daripada 250,000 tu menjadi Baitul Mal. Maka Baitul Mal ni dia boleh tebus, dia panggil tebus pusaka. Jadi apa? Ini contoh kisah ni. Ni saya tulis kes ni. So dia bagi juga. So dia perlu tebus ialah 112,500. Anak perempuan dia bahagian Baitul Mal tu kalau dijadikan ringgit Malaysia, sebab ni rumah teres. Rumah teres 2 tingkat. Lebih kurang tu lah. So anak perempuan dia kena menebus lah. Dia membayar 112,000. Dia mungkin ada diskaun lah juga. Dia adalah polisi Baitul Mal ni, dia ada polisi dia. Kalau bayar cepat adalah diskaun dan sebagainya. Sebab bukannya Baitul Mal nak menindas waris. Dia menerima tu kerana ada hukumnya macam tu. So lebih kurang macam tu lah. So dia bayar 112,500. So dia dapat lah. So dia akan jadi macam dia beli rumah ayah dia sendiri. Itu yang jadi. Tapi tak apalah, saya kata kira puan ni kira macam apa, menderma, niatkan sedekah, niat ajariah, macam-macam lah. Benda dah jadi macam tu, nak buat macam mana, itulah yang kita nasihatkan. Dan at least kalau tak tuntut harta perceraian, dia akan jadi lagi banyak lah jumlah. Dan kadang-kadang tak boleh nak tebus lah. 112,500 ni anak perempuan dia buat pinjaman sebenarnya. Anak perempuan dia dah kerja dah ada suami dan dah anak-anak dah pun. Tapi nak ceritanya realitinya macam tu lah. So kalaulah yang family tu ada benda-benda macam tu dan tak nak, bukan kita nak elak faraid, tapi maknanya kita rasa untuk maslahah keluarga ni
jadi susah pula anak nak tebus dan sebagainya, kita mungkin boleh buat hibah dan sebagainya lah. Bukannya saya nak berkempen, saya nak kata faraid itu tak bagus apa semua. Namun perancangan. Setiap orang kena ada, dia ada perancangan masing-masing dan dia berhak untuk merancang ke mana harta dia. Dan di Malaysia ni memang kita mengamalkan bagi kepada Baitul Mal dan itulah situasi yang berlaku. Dan ada banyak juga lah kes-kes lain yang saya duduk handle tu. Saya terlibat dalam tebus pusaka dan sebagainya lah. So, saya ingat itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Hari ini kita belajar tentang adanya satu kaedah di dalam faraid. Dia panggil kaedah rad. Kaedah mengembalikan baki harta pusaka kepada waris fardu di tempat yang tidak ada Baitul Mal ataupun tempat yang kerajaan tersebut kerajaan tu tidak mengiktiraf Baitul Mal dia. Ada di Timur Tengah. Dia kata kita ada Baitul Mal tapi untuk pusaka kita tak nak bagi Baitul Mal. Kita nak rad. Ada. Jadi tak apalah. So kalau macam tu suburlah pengiraan rad tadi. Sebab dia dikira di situ. So ada benda-benda macam tu. Dan sahabat-sahabat kita di negara yang minoriti Muslim lah menggunakan kiraan secara rad sebab tidak ada Baitul Mal. Dan situasi kita memang kita mengamalkan Baitul Mal dan kita berpegang kepada kita memperkasakan institusi Baitul Mal. Tetapi kalaulah kita keluarga tu ada baru ni pun saya buat. Memang dia mualaf lah sebab dia perlu Islam kan, dia perlu Islam, dia isteri tapi adalah nama dia juga. So kita buat hibah je lah. Kita buat hibah dari memang supaya maslahah keluarga tu, sebab kalau berlaku benda macam ni pun dia akan menjadi kesukaran kepada waris untuk tebus dan sebagainya lah. Tak ada masalah, boleh juga. Bukan saya kata kita nak elak faraid, bukan. Kita nak merancang. Kalau dah jadi, kita harumlah faraid. Macam tu. So itu yang kita dapat pada pagi ni lah. Kalau ada adik-beradik Islam, nampaklah. Sebab adik-beradik Islam tu, kalaulah dia kena tengok anak dia apa semua dulu lah. Sebab adik-beradik ni dia akan terhalang kalau dia ada anak lelaki. Kalau contohnya dia tak ada anak lelaki dan apa semua, dia akan pergilah. Mana kalau ada adik-beradik dia yang masuk Islam, adik-beradik dia tu dikira sebagai waris lah kalau tidak terhalang. Sebab adik-beradik ni dia bukan waris utama. Waris utama ialah anak lelaki dengan bapa tu dulu. Anak lelaki pun tak ada, bapa tak ada, baru pergi pada adik-beradik. Tapi adik-beradik dia tu dikira sebagai waris lah. Dan adik-beradik yang masuk Islam tu kira dapat lah. Kalau dalam fikir tadilah tak habis lagi harta pusaka tadi kan. Tapi dia kena masuk Islam tu sebelum, mana pada waktu kematian tu dia Islam dah. Jangan kaya abang aku ni Muslim, dia pun masuk Islam, tak boleh lah. Sebab orang tu dah mati pun peluk Islam, tak boleh. Dia kena dia Islam sebab tu berlaku kematian tu kan. Pagi mati, petang dia masuk Islam, tak jadi lah. Sebab dia masa meninggal tu dia belum Islam, tak apa, tidak mewarisi lah. Dia kena dia dah Islam dah. Ada juga kes yang saya konsak hari tu, abang dia Islam tapi abang dia mati awal. Kan abang dia mati awal tapi abang dia ada juga 2 orang anak lelaki yang juga Islam kan. So apabila dia Islam, dia mati, dia cuma ada seorang saja adik perempuan yang Islam. Adik-adik yang lain dia tak Islam. Tapi saya nampak macam Islam je pergi mahkamah syariah. Saya kata dah kenapa kes ni jadi payah sangat. Ada ni adik-adik yang lain tu tak Islam. Saya seorang je Islam lah. Sama je. Sebab dia pergi mahkamah syariah pun dia pakai tudung sekadar untuk meraihkan mahkamah syariah lah. Saya ingat dia Islam. Tak, dia orang Sabah lah. Lebih kurang je rupa Islam tak Islam. Cuma adik dia yang perempuan tu saja Islam. Adik dia tu dapatlah 1/2. So 1/2 lagi dapatlah siapa? Saya kata dah dia ingatkan bila abang kepada, maknanya dia 3 beradik masuk Islam. Abang nombor 1, abang nombor 2, adik perempuan. Kemudian adik-adik yang lain tu tak masuk Islam. Jadi abang dia yang sulung tu meninggal sebelum yang nombor 2 ni. Tapi abang dia yang sulung tu dah ada anak yang Islam juga. So dapatlah kepada anak saudara ni, anak saudara Islam.
Walaupun abang tu mati dulu, dia tak putus lagi. Dia bukan waris patah titi, dia waris Nasrullah bin Nafsi. Sebab dia, tapi abang tak faham ni. Saya ingatkan tak dapatlah dekat anak saudara tu sebab ayah dia mati lebih awal daripada abang yang ni. Kalaulah dia ada adik-beradik lelaki Islam, tak dapatlah anak saudara tadi. Itu maksud dia. Tapi orang tak faham faraid, dia ingatkan tak dapat. Jadi hakim pun tangguhkan kes tu kepada satu tarikh yang lain untuk diberi pula dipanggil saksi yang lain untuk menceritakan tentang waris yang ada lagi tu. Biasanya macam tu ya, bila fakta tu tak cukup, hakim akan tangguh lah. So hakim akan cakap, nanti bawa waris ni cerita pula gini. Sebab dia pun tak diwakili peguam masa tu. Saya tunggu kes saya yang lain. Jadi saya dengar apalah kes yang sebelum saya. So, kalau ada yang Islam, dia cari jumpa, dia mewarisi lah. Dia akan jadi selang-seli. Ini tak Islam, ini Islam. Yang Islam tu dia kira waris lah. Sebab kadang-kadang mencari fakta tu lah. Mencari fakta. Sesungguhnya itu saja kot. Kita pun suruh awal. Apa yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang tu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.